Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Anda bersama dengan saya AI Pak I Keram-ram. Hari ni apa yang aku nak buat adalah aku nak bawa family aku pergi makan tu first sebelum raya haji ni kan. Sebab apa? Mimi tak payah ijazah. Tak, ijazah. Tak ijazah. Duduk diam. Dia attack tempat isi. Ya. So Mimi kena jalan depan. Mimi tak boleh jalan. Biasalah adik saya baru belajar. Pegang kamera macam tu buat apa? Jalan je depan. So adik saya baru je belajar cara guna kamera. Macam aku bagi tahu tadi, raya haji pun dah nak dekat. Lepas tu raya haji pula aku tak akan balik ke Kelantan disebabkan masa yang ada tu dia rushing. So aku dah bawa dia orang pergi makan. Lepas tu aku nak beli something dekat mama sebab dia akan pergi ke Batam tak lama lagi. Diorang dekat sini. Jom naik atas. So macam itulah yang aku cakap tu. Kita nak buat benda yang yelah, kira macam kalau time dulu kan kita tak boleh nak buat sebab masa keuangan waktu tu tak berapa nak ngam soy waktu tu. So ini adalah masa yang sesuai. Aku tak pandai sangat surprise. So kalau aku nak cakap aku surprise, aku tak pandai sangat buat surprise ni. So aku bawa je. Aku takut bila aku set up untuk surprise tapi orang tak suka barang. So better aku bawa dan aku tanya nak yang mana. Let's go. So macam biasa adat Nur Hazli Syam punya keluarga ni sampai dekat mall mesti pergi tandas. Kau buat apa dekat tandas? Tengok dalam tandas bawa kipas, bawa botol air. Ada hari tu aku nampak bawa french fries. Kau makan ke dalam kan? Aku pun tak tahu lah. Kenapa ramai sangat? Ramai sangat. Kenapa diorang tunggu sangat? Tak tahu. Borak elok-elok, fikir dulu. Tak tahu kenapa diorang sangat masuk tandas. Dah lama pula tu. Lagi-lagi abah. Tak faham. So macam tu lah. Muka kau. Pusing balik. Kenapa aku suruh dia guna apa tu, auto detect muka tu? Sebab aku tahu dia pegang kamera macam gampang. Nak tengok tak satu benda yang pelik? Orang yang dah tinggi dia pakai heels, bertambah lagi tinggi. Orang yang dah tinggi dia pakai heels pula. Ni dia pakai heels ni. Kasut kotor kan kena lumpur. Kasut kotor kena lumpur. Hebat, pantun daripada seorang Anis. Kasut kotor kena lumpur. So okey dah tu. Dan macam biasa masih lagi menunggu Nur Hazli Syam untuk keluar daripada jamban. Lama dah aku pendam benda ni, daripada kecil sampai ke besar. Asal pergi mall ni mesti jamban. Bayangkan kalau ada cerita dekat wayang 10.40 lah katakan. Kita dah masuk dalam pukul 10.35. Dah masuk dekat sebelum masuk hall pula. Lepas tu bila dah masuk dah naik escalator apa semua dah depan hall lah. Dia suruh tunggu kejap. Waktu tu dah pukul 10.37. Lepas tu boleh pula pergi tandas. Waktu tu aku rushing. Start dari situ lah aku tak suka bermain dengan masa. Especially abah. Sebab abah akan pergi jamban. Orang yang seterusnya. Ada apa dalam tandas? Ada air. Kenapa selalu masuk tandas bila sampai mall? Habit. Habit. Dapat daripada mana habit tu? Abah. Aku dah agak dah. Aku dah cakap dah benda tu memang betul. Dan orang yang terakhir akan keluar daripada tandas adalah abah. Panjang umur, murah rezeki. So jom kita interview abah. Kenapa masuk dalam tandas? Ada apa dalam tandas? Dalam tandas ada mangkuk tandas. Kenapa dengan mangkuk tandas? Kenapa dengan mangkuk tandas? Untuk orang buang air. Kenapa setiap kali sampai mall mesti masuk tandas? Itu supaya kita lebih tergas untuk pergi ke mana-mana tempat. Okey, dapat daripada mana habit ni? Dia bukan habit. Dia mana-mana kita pergi, sebelum kita menjalankan aktiviti, kita kena cari tandas dulu. Supaya kita buat aktiviti lain tanpa diganggu lagi lah untuk pergi ke tandas. Nur Hazli Syam family memang kaya dengan aktiviti ke tandas. Let's go. Okay guys, so nampak tak dekat depan ni ada Food Locker. Kenapa depan? Aku sebab itulah aku guna auto detect. Nasib baik ada DJI Osmo Pocket ni. Kalau tak memang dia akan ke lautnya. Aku dah tahu dah. Tadi aku nak pegang DJI Action dah, tapi aku fikir pula kalau adik-beradik aku yang pegang, memang dia akan pergi tempat lain. Kadang-kadang Mama dia nak kasut yang lembut, boleh berlari, sepak orang. So, ni cari kasut mama. Kasut jalan. Kasut jalan. Bukan. Okey bang. Bukan pegang. Saya nak cari kasut yang selesa berjalan, tapak dia lembut untuk mak saya. Bahasanya. Bahasa saja saya mana? Balance semua lembut. Dia balance semua lembut Letak dia lembut. Lepas tu yang penting untuk orang yang berumur, tapak tu grip, jangan licin. Betul. Bila berumur berapa, kita punya stability dah kurang. Betul. Mak saya suka masuk tandas, saya licin. So New Balance
saya suggest Nike ada, tapi macam ni comfort. Oh, ni comfort punya lah. Ni comfort punya K6. Ni kalau guna untuk running pun apa semua tak ada masalah. Boleh untuk, sebab mak pun bukan hardcore running. Mana running lagi. Mak saya tengok lah, kalau macam ada jualan barang murah, dia lari. Ini pit skin Betul, tapi dah malu. Kalau nak lagi selesa, Asics sebelah sana, bawah. Asics bawah. Betul. Kira cara ni juga. Terbaik explanation. Saya tanya mak saya. Boleh, tengok. Nak saya nanti bagi tahu. Okey. Nampak dia sedap, lembut. Ring apa ring? Dia bandless lah. Macam kasut sukai ya. Dia memang kasut jalan-jalan lah. Ha? Ya. Ha. Kala-kala macam dia lah. Betul. Boleh try. Saya buka keluar. Tu size ke apa tu? Betul kan? Saya biasa 7 atau 8. Maksudnya ni kan Ini UK ke US selalu agak? tak tahu yang biasa. Kita try dulu. Kita try dulu baru kita boleh tahu. UK tu je. Ini UK 4. UK 4 Oh, salah clear. UK ke Kok macam Kalau besar je. US? Nawa mi. Ni. Nawa. Nawa. Nawa? Tak nampak macam kasut sukai. Dah lah, ni memang dia casual. Iyalah, tak maksudnya tak nampak lah macam kasut. Tu. Sebab sambar tu macam abah tu sakit atas ni, dia kena sakit. kerah. Kena jaga elok-elok ni, surga bawah ni. Surga bawah kat tapak kaki ni. Tak lembut. Saya dengan Pia macam plan nak beli yang ni. Beli yang ni, tak pun naik mana itu dia tunjuk. Naik macam ni lah. Naik macam ni. Tapi sabar dulu, dia tak tahan taran. Kasut naik. Nak bawa balik stokin food locker pula. Kau ni pijak ni. Okey. Boleh. Okey tak? Okey. Jangan kata macam tu. Saya ni kerja untuk awak tau. Kau jangan cakap macam tu, okey? Saya ni kerja untuk awak. Saya ni kerja untuk awak. Awak jangan cakap mama. Sekarang di kesempatan ada ni, selagi masih ada, bagi. Apa dia nak kita bagi je. Sebab apa? Sebab waktu kita kecil dulu pun dia tak boleh merungut kata menyusahkan ke, membazir ke, tak ada. Apa yang kita nak dulu dia nak, dia bagi je. Walaupun tak ada duit, still lagi cakap ada. So samalah konsep dia, kasut untuk mama. Kita cari tak makan dulu. Kalau hari tak makan, lebih balik lah. Saya pun ada benda juga nak kena buat. Makan, jom. Ini adalah outro aku rekod hari selepas tu, hari kejadian. Korang ingat tak yang Mama cakap dekat kedai kasut tu? Mama cakap apa? Mama cakap mahal sangat. Yalah, Mama pakai sekejap je, mahal sangat ni. Waktu tu aku rasa macam terasa sikit dengan Mama. Terasa sebab, bukan terasa apa. Aku cuma boleh cakap macam ni, Ma, hidup orang ni, selagi mana Mama ada dalam dunia ni, selagi itulah Mama. Kalau orang boleh tanggung Mama, orang akan tanggung Mama. Orang kerja ni bukan untuk diri orang je, bukan untuk orang yang, bukan untuk dengan orang yang orang cinta, tak. Tapi orang kerja ni untuk Mama, untuk Abah. Orang pergi mana-mana bawa nama Mama, bawa nama Abah. Bila orang ada, orang akan bayar, Ma. Bila orang ada, orang akan bagi. Tapi Mama jangan cakap mahal pun. Mama jangan cakap mahal. Mama jangan cakap sebab salah ke apa. Tak, jangan. Orang kerja untuk Mama, orang kerja untuk Abah. Masa kecil dulu mungkin Mama nak membesarkan anak-anak yang lain, adik-beradik yang lain. Tapi bila dah besar ni, orang dah besar, Mama jangan kata benda tu mahal. Kalau orang bawa pergi situ, maknanya orang adalah untuk Mama.
orang ada untuk mama. Kalau orang senyap tu maknanya adalah apa-apa yang orang tengah usahakan. Kebahagiaan sebenarnya adalah senyuman mama. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah senyuman abah. Kunci syurga orang, kunci keredaan orang atas dunia ni adalah abah mama. Kalau abah mama dah tak ada nanti, macam mana dengan hidup orang? Jadi abah mama jangan cakap kalau orang nak bayar benda tu, biar orang bayar. Abah mama jangan cakap benda ni mahal, jangan cakap benda ni pakai sekali je. Jangan. Sebab waktu kecil dulu orang pun ada perasaan juga, orang pun banyak permintaan juga waktu kecil dulu. Ni bila orang dah besar, orang dah kerja, ada duit lebih untuk abah mama, waktu tu orang nak tengok senyuman abah mama. Macam mana abah mama buat dulu? Kerja keras pagi siang malam semata-mata nak belikan mainan untuk orang, semata-mata nak bagi orang tersenyum, boleh pakai barang ni depan kawan-kawan, boleh bagi tahu yang oh ni abah mama aku beli. Biarlah bila kita orang ni dah besar, kita orang beli je apa yang abah mama nak. Sebab kita orang kerja untuk abah mama, bukan untuk orang lain. Okey kan? Jadi macam itulah apa yang aku belajar pada Pia. Tak miskin pun kita kalau kita bagi duit dekat mak ayah kita. Tak miskin pun kita kalau kita bagi kebahagiaan dekat mak ayah kita, harta kita. Tak miskin pun. Balasan dia setiap kali pemberian tu, kau minta lah mak ayah kita untuk doakan kehidupan kita ni supaya berjalan dengan lancar, dirahmati, diredai. Doa mak takkan ada hijab, doa ayah pun sama juga. Jadi macam itulah. Lepas ni abah mama, ibu ayah, mama papa, daddy mami, walid, umi, jangan cakap kalau orang nak bagi maknanya orang ada. Kalau orang nak bagi, orang ada. Jangan risau. Okey, doakan je kita orang ni supaya ada rezeki yang lebih untuk abah mak. Okey kan? Jadi kalau korang suka dengan konten macam ni, jangan lupa tekan button like, comment, share, subscribe. So minta maaf, minta ampun kalau ada salah silap tutur bahasa ataupun perbuatan. Jumpa lagi di next konten. Pergi ke kedai membeli garam, singgah sebentar rumah Cik Ayu. Nama saya Pak Igaram. Bye bye guys. See you. Assalamualaikum.